Cuma ada tadi yang bertanya, bila sebut tentang ikhlas, ada orang nak menyumbang, tapi menyumbang itu kadang-kadang disalah artikan. Bila dia nak menyumbang Ramadan, misalnya nak beri makan orang berbuka puasa, adalah mulut-mulut yang membawang netizen-netizen ini mengatakan dia ni nak riak lah, nak takbur lah, dan macam-macam. Jadi macam mana kita nak bersedekah Ramadan dalam keadaan dinilai ikhlas oleh Allah? Dia begini, kata ulama, antaranya Izzuddin bin Abdul Salam. Dia ada orang ambil pandangan dia, masuk dalam satu kitab, nama kitab Al-Ikhlas. Kata Izzuddin Abdul Salam, ibadat kita kepada Allah ni ada 3 macam, ada 3 jenis. Pertama, ada ibadat memang kita tak boleh tidak, mesti tunjuk, tak boleh sorok. Nak sorok macam mana? Kalau sorok, tak nampak ibadat itu. Apa contoh ibadat yang tak boleh tidak, mesti ditunjukkan? Pertama sekali kata dia azan. Azan nak sorok macam mana? Memang suara kita orang dengar. Takkan nak fikir kalau aku azan kau orang kata mengada-ngada pula, nak saja buat sedap lah, macam nak riak lah, takbur. Peduli kalau orang memang azan ada suara, nak buat macam mana? Apa lagi? Qomat tak boleh sorok. Khutbah takkan nak ikhlas, kerana ikhlas khatib tak tunjuk muka dah, sembunyi bawah rostrum. Kenapa khatib sembunyi? Saya takut difitnah takbur pula ni. Macam riak. Tak peduli lah orang punya mulut, jangan kau nak tutup. Bangunnya ibadah Allah. Oh belagak betul khatib. Bukan belagak, memang kena tunjuk. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Oh garangnya riak ni. Peduli kan? Memang disuruh tunjuk. Apa lagi ya? Semayang jemaat, apa semua, menghantar jenazah. Bukan riak, memang kena tunjuk. Tak kena sembunyi-sembunyi. Mana tutup muka, habis langgar dinding pun semua. Memang kena tunjuk. Amalan ni tak mungkin disembunyikan. Jadi kepada netizen yang membawang ni, kau janganlah fitnah orang. Itu memang dia kena tunjuk. Dia tak boleh sombong. Ada pula amalan, kata Izzuddin Abdul Salam, dia duduk antara tengah-tengah. Ada masa elok disembunyikan, ada masa elok ditunjukkan. Apakah dia? Pertama, dakwah. Dakwah ada masa elok terbuka macam ni lah. Tapi ada masa elok kau jumpa one by one. One by one. Kau tak perlu publish, masuk dalam Facebook lah. Oh ini lah dia, kau zaliman, kau dicakap sendiri lah. Kau jumpa, Assalamualaikum Yang Muhammad. Contohlah kita nak tegur Yang Muhammad. Saya tengok Yang Muhammad ni main bola pakai seluar pendek ni, salah ni dari segi Islam. Contoh, tegur je, boleh jumpa berdepan. Ni contoh. Ni dengan like ni kena minta izin, dengan izin. Kita boleh jumpa, boleh secara terbuka, boleh Abdul juga secara tertutup, boleh. Apa lagi selain berdakwah? Sedekah. Sedekah Tuhan bagi pilihan. Kau nak bagi cara terbuka pun boleh, kau nak bagi cara tertutup pun boleh. Jadi netizen apa masalah kau sebenarnya? Sebab itu dalam Quran, allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang bersedekah sirran wa alaniyah. Apa makna sirran? Secara sembunyi-sembunyi. Alaniyah secara terbuka. Dalam Quran perkataan sirron 6 kali diulang. Perkataan alaniyah 4 kali diulang. Artinya kata ulama, boleh show off, boleh tak show off, tak ada masalah, asalkan jaga niat. Sebab itu kita sebagai masyarakat jangan sekali-kali menuduh orang yang melakukan ibadat, contohnya sedekah, menyumbang, infak, zakat secara terang-terang. Oh kita kata ini semua nak riak lah, show off, ini semua tak dapat pahala ustaz, ini semua tak betul. Macam contoh orang bayar zakat PPZ, kadang-kadang siap buat mock check. Ada majlis penyerahan, live lagi dibuat, majlis penyerahan zakat perniagaan daripada syarikat sekian-sekian, dipersilakan, cukup orang ambil gambar. Kita nak bawa, astagfirullahalazim, ni riak takbur. Jangan, bukan kerja kita menilai amalan orang. Sebab barangkali niat dia nak menunjukkan kepada syarikat-syarikat lain yang masih pendekut, aku boleh bayar,
engkau bila lagi? Seolah-olah begitulah. Dia nak dakwah juga niatnya. Ataupun ada selebriti yang pergi hantar bantuan banjir, dia buat live, kita fitnah, ni semua nak riak. Tak, dia nak yakinkan kepada penyumbang bahawa duit yang mereka bagi sampai kepada orang yang nak disedekahkan. Jadi jangan sangka buruk kepada orang, jangan judge orang. Kalau semua amalan sunat tak boleh tunjuk pada orang, korban nanti tuan-tuan sembelih dalam rumah je lah. Bila orang tanya, "Kenapa kau sembelih dalam rumah?" "Saya ikhlas, saya tak nak orang tahu." Sembelih lembu tu dalam rumah kau. Tak, tunjukkan pada orang, ini syiar kita. Tunjukkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syiar. Apa nak teriak-riak pula? Sebab itu yang penting, kita jangan judge orang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata, Nabi pernah ajar dia, "Inni lam umar an unaqiba 'alal qulubin nas wala asyukka butunahu." Aku ni tak diajar oleh Allah untuk nak belik dan periksa hati manusia satu persatu, dan tidak diarahkan oleh Allah untuk membelah perut mereka. Hadis Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Bukan kerja kita menilai niat orang. Orang tu dia nak sedekah, orang nak berbuka puasa, biarkan dia sedekah. Kita jangan sangka yang bukan-bukan. Kata Umar Al-Khattab, barang siapa menampakkan kebaikan, kami akan cinta kepada dia, kami akan cinta kepada dia walaupun hatinya berbeza dengan penampilannya, kata Sayyidina Umar. Tetapi orang yang tunjuk perangai buruk, kami akan benci dia walaupun dia kata hati dia baik. Kerana ramai orang pesen begitu, mulut jahat, tapi bila dia beritahu, "Saya ni ustaz, mulut macam ni, hati saya baik." No. Dalam Islam, kau punya perlakuan yang diukur, bukan hati kau. Kami tak peduli kau punya hati. Kalau perangai kau buruk, buruklah perangai kau. Itu cerminan daripada hati kau. Ikhlas hati, jujur pekerti. Ikhlas menurut alur patutnya. Ikhlas mengikut undang adatnya. Menjadi manusia, hati mesti lurus. Iman teguh, hati budi pun halus. Memikul beban, hati pun tulus. Mengingat manusia yang susah tidak putus-putus. Yang penting, Ramadan nanti kita ada ikhlas al-qalbi, ikhlas al-amal. Ikhlas dalam hati, ikhlas dalam beramal. Saya mengambil kesempatan di penghujung ni untuk melancarkan juga, saya diminta untuk maklumkan, kita nak melancarkan kutipan derma ataupun sumbangan untuk surau Al-Firdaus, untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti pengimarahan. Jadi selepas ini saya kurang pasti macam mana cara pergerakan yang ada disediakan pergerakannya. Jadi kepada tuan-tuan yang ada bawa rezeki lebih, silakanlah beri sumbangan ataupun bersedekah. Kalau pun tak bawa cash, boleh QR code lah, boleh QR code. Kau tak ada bawa QR code, tak boleh nak scan, esok ialah sedekah. Esok ialah sedekah. Kita kena sama-sama menyumbang tuan-tuan, sebab dengan kita banyak menyumbang kepada masjid dan surau kita ini, insya-Allah dia boleh mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Umur kita sekarang ni dah tak banyak dah kita minta. Yang paling banyak kita minta sekali pastinya adalah keberkatan. Silakan kepada urusia untuk menjalankan kerja-kerja untuk pusing kepada muslimin muslimat. Silakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Silakan. Oh, ada 2 orang. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di penghujung pertemuan kita pada malam ini, marilah kita ingat bahawa salah satu daripada amalan bulan Ramadan yang kita sangat digalakkan adalah kita membantu orang yang memerlukan, berinfak dalam keadaan senang ataupun susah. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita bantu orang masa kita senang ataupun masa kita susah. Tidak dinafikan membantu orang masa kita tengah sesak, itu pun tak lepas juga.
Nak bagi macam mana pada orang, kita pun tengah sesak juga. Jadi kita bantu setakat kemampuan kita. Saya nak kongsi kepada tuan-tuan sekalian, orang keliling kita sekarang ramai orang susah. Kita kena saling kuat menguat, bantu-bantu sama kita. Sebab itulah Nabi menyebut orang yang suka sedekah ni terbukti keimanan. As-sadaqatu burhan. Terbuktilah keimanan orang yang membantu orang. Dan sekarang ni kita kena terima kenyataan, orang susah, orang miskin makin ramai. Bagi tuan-tuan yang duduk di wilayah persekutuan, ni kena sama-sama kita berkongsi rasa lah ya. Kekangan paling utama kita sekarang adalah masalah kemiskinan bandar. Berdasarkan kajian daripada DOSEM, ni Jabatan Kajian Statistik lah, tahun 2024 bulan November, kita ni ada PAKW. Apa makna PAKW? Purata Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar. The mean monthly basic expenditure of decent living. Agak menakutkan kita. Di Malaysia sekarang, saiz isi rumah 3.8 orang adalah sebanyak RM4,729 sebulan. Kalau kurang daripada itu, dia masuk kategori miskin. RM4,729 sebulan kalau rumah tu diduduki oleh 3 hingga 4 orang. Kalau rumah tu diduduki oleh 8 orang, berapa pula dia punya PAKW? Sebulan dia perlukan RM9,955.79. Bayangkan, satu orang anak hampir 1,000 dia punya kos sekarang untuk pembelajaran dia. Kalau kita tak sedar saja, anak kita kalau van sekolah 200-300 juga sebulan. Kalau dia nak pergi belanja sekolah RM5, kalau RM5 sehari darab 20 dah berapa. Tuition lagi 200-300 sebulan. Total 700 mainan lah untuk satu orang anak. Tak campur insurans bulanan. Anak pula suka order Grab, makan nachos cheese lah, Maggi malam lah, apa nama, jajang miun lah, ayam goreng Korea. Itu semua duit semua. Sebab itu di wilayah, saiz isi rumah 3.2 orang adalah RM5,468 sebulan. Di Kuala Lumpur, kurang daripada RM5,468, dia masuk kategori miskin. Itu kalau rumah ada 3 sampai 4 orang. Kalau rumah ada 8 orang, tuan-tuan kena sedia RM13,670. Ini menunjukkan bahawa orang yang mempunyai pendapatan isi rumah RM5,000 sebulan tak cukup untuk menjalani kehidupan waras di Kuala Lumpur. Kehidupan wajar, decent living.